EP 1, 2, 3 go lah. Okay, first song Gundah. Gundah is aku record demo tu after Pagi yang Gelap. So that time kan project jazz lah kan. So aku jaga studio aku terdedah dengan orang-orang musician macam Aji, because studio aku selalu budak-budak otak-otak ni record. So Sotong record. Aku tengok lah. So kalau kadang-kadang aku jadi sound engineer, aku tanya, ni kau dah apa bang? So aku banyak tanya. So mana yang kau tengok lagu hujan macam Seven, Minus Seven tu, aku tak tahu. Aku petik, so aku tengok dia orang pegang and aku rasa sedap. Aku tak tahu banyak sebenarnya. Bila orang tengok macam, oh no, gitaris tak ada sebenarnya. Aku tak tahu main gitar. Antara riff tu lah, aku macam aku jumpa chorus tu. So dan tu aku tengah baru nak explore songwriting kan. And then dengan chord 7, dengan kemudahan environment workstation yang sedap. Sama Idham ke. Zaman tu aku kerja dengan Ahmad Idham. Tempat aku kerja first tu dia ada studio, tempat orang editing movie, drama dengan office Ahmad Idham. So dia boss lah. Actually bukan mengutuk Ahmad Idham, tapi aku anggap dia macam figure boss. Dan lagu ni is suara pekerja macam tu. Aku nak guna macam rebel song lah. Actually dia okay je. So, aku just get inspired lah macam. So that's why chorus dia first aku tulis macam, biar terus ku berlari dan lari, aku mencari. Tentu The Strokes kan. Aku inspired dengan The Strokes, dengan feel anti-hero, hero tak hero macam. Gundah antara lagu yang aku enjoy perform live lah. Dengan punya attitude ni, AG solo. So especially chorus, tentu riot kan, pusing semua. Wahal indie biasa. That's why kita put the first track Gundah. It's like kau start,